RTV, realistik, terkini, versatile. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zulaika binti Omar, wakil daripada Rimbas TV PSS. Pada hari ini, 19 Jun 2026, sekolah kami mengadakan majlis Aula Aspirasi Aduka Majlis Penyampaian Keputusan STPM 2025. Jom kita saksikan. Sebagai pembangkit terus semangat doa pengorbanan masa, tenaga dan kasih sayang. 100 subjek tersebut ialah subjek pengajaran 90.48 dan kesusastraan Melayu Komunikatif 91.3. PNJK 2025 3.27. Seterusnya subjek geografi daripada tahun 2024 3.04 menurut 7 orang, aliran sains sosial selama 7 orang dan 4 channel kategori murid berkeperluan. Muhammad Aidin bin Okey, kita silakan. Lima satu bagi subjek seni visual. Satu tip paling berkesan untuk cepat faham topik susah? Bagi saya, untuk faham satu topik yang susah tu, dia memang memakan tenaga untuk dan kerja keras lah untuk faham topik tersebut. Macam saya biasanya akan melakukan topik aktiviti ataupun latihan topik susah itu berulang kali supaya saya dapat faham dengan lebih baik lah. Namun jika saya masih ragu dengan kebolehan saya untuk memahami topik tersebut, saya tidak ragu untuk merujuk guru supaya kualiti ilmu yang saya dapat tu dapat terjamin lah. Kalau saya pula sering menjalankan study hard selain study smart sebab untuk for my own personal opinion, saya rasa kalau study smart agak sukar untuk dijalankan. Kalau study hard tu, saya boleh study dari pagi sampai malam non-stop. Tapi although benda tu sangat unhealthy, but it really worth it. Macam mana awak bahagikan masa antara exam dengan kerja khusus? Untuk semasa saya berada di semester 2, kan jadual kami padat dengan mengulang kaji sebelum menjelangnya waktu peperiksaan. Jadi kami akan memastikan kerja khusus itu tersiap lebih awal, macam sebulan lebih awal daripada tarikh exam sebenar. Jadi kami dapat bahagikan masa lah untuk 1 bulan lebih tu untuk mengulang kaji saja semua subjek lah yang kami ambil kat STPM. Sama seperti balance opinion, saya pun menghabiskan kerja khusus terlebih dahulu dalam masa sebulan lebih, baru saya menghabiskan masa untuk study STPM. Terima kasih. Sama. Sekian itu sahaja daripada kami. Jumpa lagi di video-video yang menarik akan datang. Bye.